Jika anda dah ada tim marketing dan nak upgrade marketing department anda atau ada plan nak bina marketing team yang superb dalam masa yang terdekat, video pendek ini untuk anda. Anda pun tahu, department marketing ialah department nombor satu. Paling penting. Tidak ada marketing, tak ada sales. Marketing team ni yang saya maksudkan adalah macam marketer, graphic designer, video editor. Kadang gabungan graphic designer, video editor ni jadi panggil dia sebagai content creator, social media admin. Ada juga sekarang ni live host ataupun CRM yang blast database. Dan tak kisah sama ada mereka ni in-house ataupun anda outsource. Dan saya faham, anda sebagai business owner, mungkin dah buat marketing macam-macam awal-awal dulu. Iklan berbayar, free cost marketing, letak produk sana sini di mana-mana marketplace ke, FB group ke, buat script, shoot video, kena buat story lagi, post update content, and then kena schedule juga content kat social media, buat live lagi, and then mungkin ada pelbagai lagi kerja-kerja marketing yang anda dah buat sebelum ini. Dan belum lagi kerja sales, operation, customer service, sampai anda terlupa pula, sampai tak sempat nak buat high impact activity kepada bisnes anda, iaitu memikirkan planning strategi apakah kempen marketing high impact yang kita nak buat seterusnya, dan juga kita nak analisa kempen apa yang berkesan supaya kita boleh gandakan usaha apa yang proven dan menjadi dan elakkan benda-benda yang membazirkan masa dan tenaga dan duit. Bila anda cuba buat seorang, mungkin semuanya tu adalah okey. Sekarang ni bila anda ada hire team, ingatkan boleh dapatkan banyak masa balik. Rupanya lagi sibuk kena babysitting team kita. Penat kan nak handle marketing team? Tak kisah mereka ni freelancer ataupun agensi ataupun in-house team. Isunya asyik bertukar ganti. Macam mana tak penat dan tak stres? Kita spend dah masa lama untuk train dan monitor team kita. Lepas tu resign. Lepas tu kita hire balik. And then kita ulang cycle yang sama berterusan. Dan mungkin team dah boleh buat kerja. Tapi pula tak ketuk, tak jalan. Nak kena tunggu idea daripada kita juga. Kalau kita tersibuk kerja hakiki kita sebagai CEO untuk buat benda-benda lain yang juga penting, apabila kita tak pantau tim marketing kita, tak tanya, confirm tak perform tim marketing tersebut. Tapi ujian macam mana pun kita faham as a business owner, marketing tetap perlu berjalan secara berterusan. Marketing adalah jantung dan nadi bisnes. Setuju? Apa kata kalau saya ada solusi khas untuk anda yang dah ada marketing team ataupun anda bakal nak bina dalam masa terdekat, yang bukan sahaja dapat bantu isu marketing tetapi give a good impact kepada your whole business. Sebab apa? Sebab saya percaya dengan fix isu marketing, sales akan makin konsisten dan ada cash flow yang makin sihat. Cash flow tersebut boleh solve banyak isu-isu department yang lain, tetapi semuanya bermula dengan marketing department. Dan kita as business owner, kita nak buat bisnes yang solid, yang buat untung. Betul? Semua orang kat sini nak buat bisnes yang boleh buat duit, yang boleh buat untung. So kita tak naklah sales tinggi sampai 7 ke 8 angka setahun, tetapi profit margin, untung nipis sampai tak dapat nak cover kos-kos bulanan. Kita nak bina bisnes yang solid. Jom kita mula solidkan department nombor 1 terpenting dalam syarikat, iaitu jantung dan nadi syarikat itu sendiri, iaitu marketing department. Tapi siapalah pula saya ni nak bercakap tentang marketing lah, department lah, team lah, bagai semua tu. Jika anda tak kenal saya, salam perkenalan. Nama saya Al-Farabi Sharif, boleh panggil saya Farabi. Saya advise, coach and consult SME untuk scale mereka punya business kepada 7 and 8 figure yang solid dengan menggunakan expertise saya dalam marketing strategi, systematic execution dan juga team management. Saya pernah bina 7-figure digital marketing agency, iaitu Venia Marketing, di mana saya berpengalaman menguruskan kempen marketing beratus klien dan kempen marketing yang bernilai lebih 25 juta ringgit, membantu mereka untuk scale mereka punya sale sehingga menjadi bisnes 6 ke 7 angka. Ada yang from scratch saya bantu sampai ke 7 angka dan juga ada sampai 6-7 angka sebulan. Dalam 8 tahun pengalaman saya menguruskan agensi, Alhamdulillah saya dah hire lebih 100 pekerja dan pernah menguruskan seramai 42 pekerja dalam satu masa dalam satu office. Dan anda mungkin kenal beberapa top brands yang pernah bekerjasama dengan kami, dan antara our top client seperti SKV, Easy Kurban dan juga Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Macam SKV, mereka berurusan bertukar ganti agensi, tak tahan lebih 2 bulan pun satu agensi, tetapi dengan agensi saya Alhamdulillah lebih 2 tahun. Untuk Easy Kurban pun kami bantu untuk efisienkan lagi dan menaikkan digital sales mereka, dan juga Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang kami pernah bantu from scratch until lah sekarang ni mereka dah stable untuk buat kempen marketing mereka. Dan Alhamdulillah kami juga pernah mendapat penghargaan daripada klien-klien kami seperti SKV, daripada Easy Kurban,
dan juga daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, di mana kalau kita totalkan 3 ni saja spending lebih 10 juta ringgit Malaysia. Dan juga penghargaan daripada IDW Design, antara Titan Dr. Azhar Osman. Kami juga berpeluang menguruskan kempen Nanostick bersama artis-artis Malaysia. Dan alhamdulillah, agensi saya juga pernah menang Gold Award pada tahun 2022, dan saya juga berpeluang untuk berpartner dengan beberapa top guns dekat Malaysia yang mungkin anda kenal, dan anda juga pernah join program dan kelas mereka seperti Tuan Adib Afifi, Tuan Rahim Ibrahim dan Tuan Muaz Yaid. Dan kami juga dapat berjumpa dan bekerjasama dengan pelbagai individu hebat, klien dan juga bukan klien. Saya own beberapa brand, antaranya adalah Venia Marketing, Digital Marketing Agency, dan saya ada juga mentoring new agency owner untuk bina marketing agency yang profitable. Saya juga ada platform education saya, Venia University, dan saya juga buat business and marketing consultation under marketing protocol. Selain itu, saya juga banyak berkongsikan freemium content, konten-konten yang mungkin anda bayar kat luar sana, tetapi saya kongsikan secara percuma saja seluruh pengalaman yang saya pernah ada di website saya farabi.my dan juga YouTube channel saya Al-Farib Sharif. Jangan lupa pergi ke sana dan subscribe dua-dua, okey? Jadi alhamdulillah, dalam 10 tahun ini saya dapat meningkatkan 3 main skill saya, iaitu yang pertama adalah marketing strategy, yang kedua adalah systemized execution, gerak kerja yang bersistem, and task and team management. Jadi kenapa benda ni penting kepada saya sampai ianya menjadi satu misi utama saya sekarang ini, iaitu saya pernah berada dalam suasana yang sangat kucak-kacir, chaos ketika saya buat agensi dulu, apabila saya terhire 20 orang marketer sekaligus, dan mereka ni bukannya part-timer ke apa, mereka adalah full-time, ber-KWSP, bersok-sok. Bayangkan anda ada 2-3 marketer pun nak uruskan pun agak mencabar, apatah lagi 20 orang sekaligus untuk kita nak train, monitor dan nak sistemkan kerja, sangat-sangat mencabar. Dan selain itu, ada satu benda yang buat saya paling stres adalah apabila saya buat servis, saya tak dapat nak adjust benda yang di luar skop yang telah kami dibayar. Contohnya kita dia bayar untuk run iklan berbayar. So kita kena buat iklan berbayar je lah. So kita tidak ada kuasa untuk adjust benda di luar marketing, yang apabila kita fix benda tu, ianya akan dapat menambah baik impact kepada marketing campaign yang kita jalankan. Ada klien dan business owner yang boleh dengar dan boleh adjust bersama, tetapi ada juga yang tidak. Dan untuk pengetahuan anda, bisnes saya juga pernah jatuh sebelum ini disebabkan apa? Sebabkan cash flow dan juga sebabkan sistem. Tetapi ilmu dan skill marketing yang kita buatkan pada klien dan juga pada diri sendiri masih lagi valid. Dan saya belajar satu benda yang sangat mahal. Anda ada strategi yang power macam mana pun tak mencukupi apabila anda tidak ada sistem. Dan dalam posisi saya sebagai owner marketing agency, saya dah menyaksikan beratus klien sepanjang 10 tahun ini, dan saya perasan satu benda, marketing department yang mereka ada sangat-sangat rapuh. Mereka hire freelancer agency macam kami, tapi keep on bertukar ganti. Dan asset business, iaitu marketing asset, tidak terbina. Tukar freelancer, tukar agensi, start fresh. Sama juga kalau anda hire in-house team, kita gunakan sistem dan pengalaman staff marketing tu. Apabila dia berhenti, kita mula balik from scratch. Apabila kita hire orang baru, ikut cara baru pula. Dan saya nampak pengalaman 10 tahun saya sebagai owner marketing agency bukan setakat dah trial and error marketing dengan spend lebih 25 juta ringgit daripada beratus klien, dan dah pegang proven marketing strategis untuk pelbagai niche, ilmu nak urus dan pantau tim, dan ilmu nak sistemkan marketing department supaya menjadi mesin cetak duit 24/7. Satu ilmu dan pengalaman yang bagi saya sangat berharga kalau saya nak simpan seorang. Kerana apa? Kerana inilah ilmu dan solusi di mana semua bisnes yang kena buat marketing, boleh kata hampir semua, dan nak kena bina marketing team ataupun marketing department, patut ada. Oleh itu, saya meletakkan misi utama saya sekarang ini ialah untuk membantu founder dan business owner seperti anda sendiri untuk install a proven marketing strategy dalam department marketing anda, dan kita sistemkannya supaya apa? Supaya anda dah tak bergantung dah kepada orang, tetapi kepada Allah. Tetapi secara manusiawinya, kita shift the reliance from people to system. Kita dah tak perlu risau dah ataupun terpaksa naikkan gaji staff sebabkan dia nak berhenti ke apa. Mereka nak berhenti, mereka berhenti. Ganti dengan orang baru yang layak, masukkan dalam sistem department marketing kita, dan marketing boleh berjalan seperti biasa. Satu benda yang saya belajar dalam 10 tahun ini, we don't be at the mercy of others. Jangan disebabkan kerana staff seorang itu sampai kita terpaksa naikkan gaji dia, sampai kita terpaksa jeopardize benda lain yang lagi penting. Dan juga yang penting adalah maruah kita sebagai business owner yang perlu dijaga. Percayalah cakap saya, anda nak business anda scale dan grow dengan stable dan juga profitable, marketing department kena solid.
noktah. That's a fact. Nak bina marketing department yang high performing and bersistem, InsyaAllah saya boleh bantu. Tapi saya faham tujuan akhir kita bukan tentang marketing department. Department marketing hanya kunci kepada main goal kita. Lain business owner, lain objektif dan goal bisnes masing-masing, namun saya percaya semuanya berkongsi satu goal yang sama, iaitu membina bisnes yang P-Press. P-Press tu apa pula? Iaitu bukan saja profitable tetapi predictable, repeatable, scalable and sustainable. Memang betul kita boleh grow and scale untuk pecut 6 ke 7 ke 8 angka. Tetapi banyak yang naik cepat, jatuh cepat. Tak sustainable, tak repeatable, tak predictable. Sale sampai dah 7-8 angka. Tetapi profit tipis sangat. Tak dapat nak cover cost. Tak profitable. Founder jadi bottleneck. Team tak ada sistem. Tidak scalable. Jadi bagaimana nak bina bisnes yang solid, yang P-Press? Let's say lah, 7-figure business yang solid. Jom kita explore solusinya. Yang ini saya namakan dia Founder Freedom Model. Dan sebelum saya terangkan detail kenapa dinamakan Freedom Founder Model, kerana sepanjang menjadi tempat rentihan founder-founder yang sedang jatuh, yang sedang down, yang datang jumpa saya mengeluh benda yang sama, saya perasan satu benda yang ada pada semua orang, semuanya nakkan apa? Nakkan freedom. Bukan saja freedom of time untuk mereka fokus kerja-kerja CEO, founder yang lagi penting dan mereka nak keluar daripada marketing department tu supaya boleh grow the company, tetapi juga freedom of time untuk mereka gunakan untuk diri mereka sendiri, me time, dan juga kepada insan yang tersayang, mereka punya family. Dan disebabkan itu, untuk claim balik semua benda tu, saya namakan dia Freedom Founder Model. Kalau anda tengok Founder Freedom Model ni, anda boleh fokus kat tengah-tengah dulu. Kita nak buat apa? Kita nak bina solid 7-figure business. Yang apa? Yang P-Press. Tapi ada 3 main problem yang sentiasa dihadapi, iaitu yang pertama ialah sales anda stuck, susah nak grow, dan then ada marketing tak konsisten, dan itu datang daripada marketing yang tak konsisten, trial and error, dan juga team marketing pula terlalu dependent kepada founder itu sendiri. Jadi problem pertama, sales stuck, susah nak grow. Solusinya apa? Improve, upgrade marketing fundamental. Jika anda belajar marketing, anda faham kita kena kuasai fundamental 3M, betul, tetapi itu untuk marketer. Untuk business owner, bagi saya lebih tepat jika anda pegang 5M, iaitu tambahan, modal dan juga machine. 5M ni adalah macam sebuah foundation yang sangat-sangat kuat kalau kita dapat bina dengan kuat, supaya apa? Bangunan bisnes anda stable dan juga kuat untuk menampung semua benda apabila bisnes anda makin grow dan meninggi nanti. Tapi tak pelik ke? Sales tak, kenalah improve sale. Kenapa nak kena improve marketing pula? So ini ialah clip trading yang saya pernah buat pada tahun 2016. Ya betul, saya start mengajar dan berkongsi semenjak 2015 lagi. Iaitu saya berpegang kepada konsep marketing 80%, 20% sales. Bermaksud apa? Apabila kita buat marketing dengan hebat sampai dah kita dapat cover 80%, jadi tugas orang sales adalah sangat-sangat mudah untuk closing. Yes, betul, kita kena fix juga bahagian sale, kita kena improve, hantar mereka pergi training, adakan skrip yang bagus, sistem follow up, tetapi dia ada limit dia. Tapi kalau marketing dah betul-betul power dan juga proven, orang dah terjual dah, dan tugas tim sale akan makin mudah untuk membantu facilitate pembelian. Jadi bagaimana nak improve marketing pula? Jadi datanglah pula isu yang kedua, marketing tak konsisten, keep on trial and error. Solusi dia apa? Solusi ni kena ada proven marketing strategy. Dan saya faham marketing ni terlalu banyak dan besar dan luas. Jadi saya menggunakan semua pengalaman saya untuk saya simpulkan dan simpelkan, iaitu saya pecahkan kepada 4 kategori yang saya namakan dia 4 layer of marketing campaigns. Bermaksud kita kena buat layer demi layer dahulu. Kita bermula dengan layer 1, layer 2, layer 3 and then seterusnya yang keempat. So layer 1 evergreen, seasonal, ride the wave, dan juga yang layer keempat adalah brand message. Dan setiap layer itu ada pelbagai lagi jenis marketing yang kita boleh buat. Dan layer pertama yang saya namakan evergreen adalah yang paling penting, yang saya namakan dia 5 combo digital marketing. Dan saya percaya jika anda dapat execute 5 combo digital marketing ini dengan betul, sales 6 angka sebulan yang solid, yang profitable, bukan lagi mimpi. And then problem yang ketiga pula, team marketing terlalu dependent kepada founder. Tak ketuk, tak jalan. Solusi dia apa? Kena bina sistem. So sistem ni bukan setakat tools dan SOP sahaja. Dia ada set of things yang kita kena buat. Ini contoh asas lah yang saya letakkan.
Kena ada input, proses, output dan kena ada feedback loop. So kita buatkan sistem ini untuk satu department dahulu, dan satu department tu pula ada pula beberapa marketing kena buat. So setiap tu kena ada proses and flow dia, and ada juga kena ada orang yang handle-nya PIC, dan juga ada metrik yang kita kena pantau. And then apabila marketing tu dah ada, and then baru kita sambung kepada department-department yang lain, dan semua tu pun kena ada sistem. Tetapi ingat satu benda, jangan buat sistem, jangan SOP kan, jangan sistemkan sebelum benda itu proven. Bagi saya marketing kena proven dulu. Sebab itulah saya pegang satu mantra yang saya duk fikir daripada 2015-16 dulu, iaitu start, leverage and scale. Dulu saya rasa benda ni nampak macam puzzle yang tak nampak jelas. Apabila sekarang ni saya dah ada banyak pengalaman yang saya lalui, saya mula meyakini apa yang saya percaya dulu, iaitu sebelum kita scale business, kita kena leverage dulu. Leverage kat sini bermaksud kita nak mencuba pelbagai jenis cara untuk execute benda tersebut dan nak dapatkan proven. Yang benda proven itu baru kita scale. Jadi itulah yang saya namakan dia sebagai Founder Freedom Model. Dan saya percaya ini adalah complete sistem yang anda perlukan sekarang ni, step by step proses. Untuk apa? Untuk bina bisnes yang solid. Bina bisnes yang P-Press, yang bukan sahaja profitable tetapi predictable, repeatable, scalable and sustainable. So boleh bayangkan tak? Anda punya team dah tahu dah apa nak kena buat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Kempen marketing jalan dengan lancar dan bersistem. Anda pula hanya tengok report ataupun CEO dashboard sekali seminggu. Dan saya sarankan anda kena bertindak sekarang. Kerana apa? Kerana kos tidak bertindak jauh lagi mahal. Apakah kos kalau anda stay stuck macam sekarang ini? Yang pertama, duit hilang setiap saat, minit, jam, setiap hari yang kena bayar ads, gaji, sewa yang makin bulan makin mahal kosnya. Lost potential revenue, kompetitor pula rampas kita punya market share. Kita bazir masa tanpa progress. Time is gold. Bisnes dah bertahun tapi masih lagi susah nak grow 7-8 figure yang solid. Expenses naik setiap bulan, sales pula tak naik. Jadi tak balance. Emotional stress, otak susah nak fikir solusi, effect pula pada family, sampai family pula jadi mangsa. Dan saya percaya ada family and loved ones yang masih lagi percaya dan setia menunggu anda bilalah anda nak berjaya. Dan of course kita rasa sedih bila fikir sampai bila mereka nak tunggu lagi. Jadi anda ada dua pilihan. Sama ada anda nak stay stuck and stress, ataupun install a system dan juga scale dengan clarity. Jadi saya personally nak invite anda untuk saya bantu untuk go through all the three processes, iaitu proses yang ada dalam Founder Freedom Model ini, di mana saya buat satu inner group, inner circle saya yang saya namakan the M2M Club, Marketing to Millions Club, di mana dalamnya saya ada buat satu program Marketing Systemize Scale Your Business with System, dan program ini khas untuk rebuild, revamp, reprogram anda punya marketing department sekarang ini, and kita nak build back better. Dan saya pecahkan kepada 3 fasa, phase 1, 2 and 3. Fasa pertama dulu, kita akan sit down together and kita nak bina balik foundation of the marketing. Kita nak cari dan bina proven marketing system yang bersesuaian dengan nature business anda sendiri. And then apabila dah ada benda proven, pada fasa kedua kita nak sistemkannya, SOP-kannya, kita nak train and monitor kita punya team supaya boleh execute dengan baik. And then phase ketiga, kita nak terus grow and nak terus scale business kita. Business yang kita dah proven kan dan sistemkan. M2M Club ni saya betul-betul design dia supaya anda boleh buat duit lebih daripada apa yang anda bakal invest nanti, dan berkomuniti dengan amazing entrepreneurs yang buat pelbagai bisnes yang hebat. Dan saya design program ni yang practically akan dibayar balik sendiri dalam masa 60 hari. So berapa investmentnya, berapa ongkosnya, dan juga apa yang saya akan cover dalam program M2M Club ini. Anda nakkan info lanjut, anda boleh klik link di bawah video ini. Tapi ingat saya design M2M membership ni supaya apa? Supaya anda mudah untuk mula dan juga anda dapat ROI pantas. Dan sangat-sangat penting, anda fokus kat sini. Saya tak design program ni untuk teori semata. Ini bukan just another course yang mungkin anda pernah beli dan perap dan simpan sebelum ni. Ini saya design memang the program implementation. Kena buat. Dan juga program transformation, yang di mana anda akan buat sekali bersama saya dalam program tersebut. Dan kita sekarang ni berada dalam zaman yang sangat-sangat powerful, iaitu adanya teknologi AI. Jika bisnes anda tidak utilize AI sepenuhnya, anda akan terkebelakang. Jadi sertai saya untuk kita sama-sama gunakan teknologi AI ni untuk percepatkan lagi, mantapkan lagi pembinaan marketing department yang solid. Seperti yang saya cakap tadi, marketing department yang solid adalah kunci kepada bisnes yang P-Press.
Jadi apa anda kena buat sekarang, anda boleh klik link yang ada di bawah dan bertindak sekarang. Kerana apa? Kerana kos untuk tidak berbuat apa-apa ataupun stay stuck macam sekarang ini jauh lebih mahal. Makin bulan, makin naik kosnya, makin mencabar. Jadi mungkin inilah jawapan yang anda mencari-cari selama ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.